Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf zal. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, sama macam huruf sebelum ni, letakkan pen di bahagian atas, buat satu garisan melengkung sedikit ke bawah dan tarik mendatar ke kiri. Seterusnya, jangan lupa letakkan satu titik tepat di bahagian atasnya. Nampak tak? Dah siap satu huruf zal yang lengkap dengan titik di atas. Jom, kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat dia kawan-kawan, kita mula dari atas, buat lengkungan ke bawah, tarik ke kiri dan letak satu titik di atas. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf zal ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.